Oh, dah baru? Hehehe, lauk baru. Lauk baru, geng. Budak, nama kau siapa? Pak Ai. Pak An, kau dengar sini mulai hari ni kau bawa jagaan aku. Kau kalau nak selamat kat selama ni, simple je. Aku minta kau RM20 iuran perlindungan. Iuran apa dengar? Iuran apa? Iuran perlindungan. Kalau kau nak selamat lah. Kalau tak nak kena macam ni lagi macam ni, aku nak kau bayar RM20. Faham tak? Esok aku nak petang ni ke? Jom. Kau ingat lah kau. Aku nak di sini boleh? Duduk lah. Nama kau siapa? Nama aku Pak Ai. Oh, kau yang budak baru tu? Budak baru. Jauh kau terkenal? Dia kau tahu lah. Aku sejak aku masuk situ, sini asyik bully aku. Kau masuk sini kau kena bully? Kau kena bully kenapa, macam mana? Dia minta duit kat aku. Lepas tu aku tak bagi duit, dia pukul aku. Masa kau kat katil ke? Time tu aku tengah lipat baju. Lepas tu senior datang. Lepas tu dia campak baju kat muka aku. Uish. Aku ada satu solusi. Apa tu? Apa kata kita pergi jumpa Cik Wan? Cik Wan? Siapa Cik Wan? Cik Wan tu dia warden asrama kita. Kita jumpa dia, kita report kat dia, bagi tahu kau kena bully dengan senior. Kau tak fikir sangat lah, nanti kita bagi tahu Cik Wan. Tapi kalau tak apa lah. Tak apa, ni kau makan wafer aku bagi kau satu. Kau belanja aku wafer ke? Ya, tengok kau sedih je. Terima kasih lah. Aku pun tak ada duit nak makan. Tak apa lah, belanja je. Makan lah. Okay, sama. Jom lah, kita jumpa Cik Wan terus. Boleh lah, jom. Cik Wan. Ya. Ada apa datang ni? Baru bagi saya duduk dulu. Duduk. Nak urusan apa tu? Saya kan sini asrama kan. Betul. Saya nak beritahu Cik Wan. Saya tak nak lah kalau apa-apa Cik Wan ni tahu. Tahu apa tu? Maksudnya saya nak buat hal saya sendiri lah kat asrama. Saya kan senior. Tak boleh. Berat tu. Alah, takkan lah tak boleh. Ya. Duduk untuk apa ni? Tadi saya cakap apa kat Cik Wan? Saya nak hal kat asrama, biar saya je settle sendiri dengan kawan-kawan saya. Cik Wan tak sibuk. Boleh? Tapi jangan libatkan hal polis lah. Cik Wan tak risau. Jom dulu, banyak. Tengok dulu. Banyak. Tapi saya risau. Tak risau Cik Wan, saya tahu saya buat apa dengan kawan saya. Betul ni? Betul Cik Wan. Boleh? Saya dengan kawan saya je. Boleh lah. Kita orang jaga budak-budak tu lah, kita orang sayang diorang. Boleh. Cik Wan jangan risau lah. Kalau macam tu saya benarkan lah. Sini lah saya sayang Cik Wan. Okey. Janganlah. Boleh Cik Wan? Okey. Nanti kalau tak cukup, beritahu Cik Wan. Boleh. I love you. Assalamualaikum Cik Wan. Waalaikumsalam. Masuk. Ada apa? Cik Wan, saya bawa kawan saya ni Farhan ni. Kenapa dengan dia? Kan dia baru masuk. Lepas tu dia ada cerita kat saya lah yang pernah bully dengan senior-senior. Bully? Kesian dia dah lah baru masuk. Itu boleh kecil je untuk budak-budak baru macam awak.
sini nak didik-didik sikit, bagi selesa dekat asrama ni. Tapi dia minta bil saya. Duit tu biasa lah. Kita nak perlindungan untuk awak juga. Cerita kat bawah tu Cik Wan. Time saya tengah lipat baju, dia balik-balik baju saya. Lepas tu dia ukur saya minta duit. Tu tak apa. Duit tu untuk perlindungan kau orang juga. Dah. Tak ada apa lah. Tak ada apa nak diseriuskan sangat. Cik Wan nak ambil tindakan Cik Wan. Tak perlu. Benda ni benda biasa je untuk semua sama. Tak apalah Cik Wan. Kau kena kuat sikit. Cik Wan. Terima kasih Cik Wan. Cik Wan. Boleh. Bawa apa ni? Tutup. Sat. Nak belajar ha? Sat. Mana? Boleh. Sampai. Enggak. Kapan kira-kira tak payah ni? Tahu juga. Masa ni. Kau bawa. Ngomong. Duduk. Padang. Kau naik lagi dulu boleh sini. Boleh banget. Tipu lagi. Sudah. Bisa berapa ni? Cuma Pak An. Dia bagi tahu Cik Wan ni. Tuan. Tak apa. Saya berusaha nak tuan-tuan saya jaga dengan rapi sekali. Assalamualaikum Cik Wan. Oh Cik Wan. Ya, kenapa tu? Cik Wan, tadi saya nampak ada abang sini, dia boleh Farhan Cik Wan. Lepas tu, kenapa? Lepas tu Farhan dia tak sedarkan diri. Tak sedar pula. Saya Cik Wan, cepat Cik Wan. Ni. Saya tak tahu Cik Wan. Dia orang Awak call ambulans dulu. Okey Cik Wan. Bos aku ni. Okay, hari ni kita ditugaskan untuk menyiasat barang-barang di sekolah ni. Sebab sekolah ni kan baru berlakunya pembulian kan. Jadinya kita kena ditugaskan untuk siasat apa barang-barang yang boleh ambil untuk siasatan badan. Okay. Betul. Tuan, Ya. saya jumpa duit tuan. Sampul duit. Okey, tu boleh bawa kepada barai. Tu saya dah tanggung jawab.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Wan Nur Azmi. Betul. Lama sekali. Awak tahu kenapa awak ada kat sini? Tak tahu bro. Takkanlah tak tahu. Betul kan? Saya tak tahu. Takkanlah tak tahu. Ha? Apa yang jadi kat sekolah awak tu? Pembunuh kecederaan terhadap pelajar. Kejahatan terhadap pelajar. Kecederaan saja. Tapi bukan salah saya tu. Bukan masalah awak. Awak jatuh apa kat sana? Boleh. Lepas tu awak kata tu bukan masalah awak. Awak tahu tak pelajar tu sekarang jadi apa? Tak tahu. Pelajar tu dah mati. Ya. Iya dah mati. Saya tak tahu. Lepas tu awak kata awak boleh kata tak tahu. Saya tak tahu tuan. Okay, tak apa. Saya nak tanya lah. Awak ada terima apa-apa wang ke hadiah ke daripada pihak luar berkenaan tak? Pihak luar tak ada bagi saya apa-apa. Betul tak ada? Betul. Tak apa. Kalau terima duit daripada pelajar-pelajar? Tak ada tak kot. Takkan tak ada juga. Habis yang kita orang jumpa 50k. 50k. Setahu saya, Great Warden gaji tak sebanyak 50k. Mungkin orang lain letak. Mungkin orang lain letak. Mungkin orang lain letak. Saya dianiaya ni. Awak cakap betul, Cik Wan. Nak panggil awak Cik Wan kat sana kan? Ya betul. Awak cakap betul. 50k duit siapa tu? Ya, duit saya. Kan senang tu awak. Tu duit tu apa? Duit kopi tuan. Duit kopi berapa? Daripada ketua pelajar kat sini tuan. Supaya saya tak buka mulut. Tak pernah belajar tu boleh beritahu saya? Hakim Fahim. Hakim Fahim. Lagi ada pelajar yang terlibat tak? Ada Selain dia? 2 orang lagi pelajar tapi saya tak kenal lagi identiti dia. Terima kasih semua. Kan senang macam tu. Okey. Manakan awak dah bersalah. Awak sekarang tahu tak? Awak didapati bersalah atas rasuah. Jadi, kami akan bagi hukuman kat awak. Dan saya harap awak dapat terima lah. Okey? Boleh tuan. Itu saja.